ini bersama dengan Hafiz Suib dan juga Kak Misha Omar. Mereka merupakan salah seorang finalis AJL ke-31. Macam mana kerjasama antara korang berdua? Senang ke nak bekerja antara Hafiz dengan Misha ni? Alhamdulillah senang sekali. Kami tidak bekerja berdua. Kami dibantu oleh Nur Zizi Zulkifli. Jadi tengok rancangan Joe Jambol. Itulah dia. Kak Zizi banyak bagi tunjuk ajar dan kami ada beberapa session lagi bagaimana untuk memantapkan persembahan kami lah. So macam biasalah soalan klise, apa perasaan? Perasaannya of course rasa gementar, gemuruh, takut, semualah ada. Tapi apa yang saya boleh katakan, AJL pada tahun ini amat sengit sekali kerana semua peserta-peserta yang join memang hebat-hebat, ada keistimewaan mereka sendiri. The only thing that I can do is berdoa semoga kesihatan saya dengan Kak Misha pada hari tersebut diberikan kesihatan yang baiklah. Kita semestinya berdua bersyukur sekali. Kita ingin berterima kasih kepada fans yang selama ini mendukung kami dengan mengundi sehingga melayakkan lagu ini ke peringkat separuh akhir. Alhamdulillah Tuhan beri kelaluan yang agak mudah juga untuk kami berada di final. Jadi sama juga macam Hafiz, kami sedang mencari keserasian sekarang ini. Bagaimana idea-idea yang boleh kita tonjolkan di atas pentas waktu final lah. Korang berdua pernah menang vokal terbaik. Harapan mungkin nak menang lagi. Okey, harapan saya of course bagi setiap penyanyi yang menyertai ini, of course dia orang ada target dia orang masing-masing. Macam saya dengan Kak Misha, of course kita memang apa yang tak nak vokal, betul tak Kak? Betul. Bagi saya semua orang nak target apa yang dia orang nak, macam contoh vokal, persembahan. Tapi apa yang saya boleh katakan, kita hanya mampu bagi yang terbaik saja pada balap. Selebihnya kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada siapa yang dianugerahkan vokal terbaik ke, anugerah juara lagu ke, kami redha dan bergembira sebab kami semua kawan-kawan yang bertanding ni, semua kawan-kawan. Jadi siapa-siapa pun kita happy. Harapan mungkin menang, menjuarai AJL. Saya hanya mampu berdoa sahaja. Sebab apa yang saya boleh katakan, kompetitor pada tahun ini semuanya hebat-hebat dan semuanya mempunyai kehebatan, keistimewaan tersendiri. Artis yang korang rasa memberi saingan yang hebat untuk lagu korang berdua? Sebenarnya kalau nak sebut satu banyak, 11 tadilah yang 11 yang lain tu lah. Satu tak ada. Saya ada. Okay. Kak Misha Omar. Gila. Kita tak boleh fikir nak beat orang lain. Kita nak beat diri kita ni. Bagaimana nak control diri, nak jadi lebih berani, lebih bertenaga, lebih bagus lah. Betul, saya setuju dengan Kak Misha. Sebenarnya kalau kita compete dengan orang, itu yang membuatkan rasa hati kita busuk tau. Niat tu, betul. Niat tu dah pasal macam Penat. kena fight tau. Sebenarnya kita kena fight diri kita dulu. Kita sendiri. Yes, macam mana? Aku rasa aku dapat Nak bagi yang terbaik. Hai, saya Misha Omar. Dan saya Hafiz Suib. Jangan lupa untuk saksikan AJL 31 pada 22 Januari 2017. Yes, dan kepada anda semua, kena tengok. Kena support. Terimaku Seadanya. Oi, jom.